pernah tengok dekat threads kan cerita ni. Ini cerita tentang seorang lelaki ni, kita nama dia Akmal lah. Dia nak balik kampung dia dah. Hari tu dah pukul 2 atau 3 pagi dah. R&R tu kan tak ada orang. Dia nampak ada satu perempuan ni pakai baju hitam. Dia special sikit, bukan putih. Tak tahu kenapa semua pakai baju putih tapi dia pakai hitam. Dia nak special. Okay. Siap belum? Macam tu je. Dia duduk ke berdiri? Dia duduk. Pandai duduk dia. Dia cakap sakit lah kalau berdiri lama kan. Kok dia ni lama pula berak kan? Macam dia keluar, perempuan tu masih kat sana duduk. Dia pun rasa macam dah tak sedap hati dah. Nak balik kereta dia kan. Masa dia nak buka kan, dia tepuk bahu abang tu. Bang, boleh tak tumpang saya kan kat depan sana? Tapi boleh jalan je kaki. Oh, faham. Depan je. No, sorry, I tengah rushing. Dia masuk kereta kan, perempuan pun hilang. Pun drive kan. Dia rasa angin kat kaki dia. Angin datang dari mana? Cermin belakang tu. Lepas tu kan perempuan tu tengah duduk kat belakang. Ada dia masuk. Dan dia ingat dia Grab driver. Tadi cakap depan je, sekarang ikut balik kampung. Lama pula kau nak bawa jumpa mak bapak ke? Pun stop. Lepas tu tengok dah tak ada dah. Tak apa-apa lah happen. Tak ada apa-apa. Lepas tu tak bayar, dah sampai tak nak bayar. Tak bayar pula, hilang macam tu. Nanti kita tangkap gambar orang tangkap. Threads baru tahu. What will you do? I akan buka lagu. Sebab cuma no pencegahannya no. Kalau you nak naik kereta I, you kena nyanyi lagu I. Ya, kena tahu A-Pink dulu baru boleh naik. Ada kancam jenuh dan ada ikut. Wow. Bodoh, keluar. Cantik lah kita hari ni.